Emas lambat untung tapi cepat kaya. Biar lambat untung asalkan tidak kena scam. Simpan emas memang lambat untung. Tetapi jika anda tidak menabung emas sekalipun, duit anda tetap akan habis, betul tak? Jika melabur dalam saham, anda masih boleh rugi. Antara kelebihan simpanan emas, duit simpanan anda 1 sen pun tak bocor dah. Harga 100 gram ini pada Januari 2025 adalah RM40,979. Hari ini harganya mencecah RM53,000. Simpanan anda yang asalnya RM32,000 tidak bocor. Malah keuntungan RM12,000 pun tidak bocor. Kebanyakan yang menyimpan di ASB ataupun tabung haji. Apabila dividen tahunan diumumkan, ramai yang sudah berkira-kira untuk mengeluarkan dividen. Walaupun simpanan asal anda tidak bocor dan kekal nombor dia, tetapi nilai duit anda semakin hari semakin rendah akibat kejatuhan nilai ringgit. Sebab itu, penyimpan emas lebih cepat kaya berbanding yang menyimpan wang kertas. Tetapi pastikan simpanan emas anda jadikan simpanan untuk masa depan. Bukannya simpanan untuk guna besok. Ataupun simpanan untuk bulan depan. Tidak sama sekali. Atas saraan pakar keuangan Tuan Azizi Ali, simpan wang untuk belanjakan harian sebanyak 1 hingga 2 bulan belanja di bank. Simpanan kecemasan 3 hingga 6 bulan pendapatan di ASB dan tabung haji. Dan selebihnya simpan dalam bentuk emas untuk simpanan yang tidak akan digunakan dalam masa 2 tahun ke atas. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, klik link saya di bio untuk saya bantu anda sekarang juga ataupun direct DM saya.